Topik tentang narcissism pada kali ini ialah hidup dengan narsisis tak pernahnya linear ataupun normal. Dia takkan nak bagi you rasa tenang, senang, mudah, happy. Tak ada. Hidup dengan seorang pasangan yang narsistik, you takkan dapat clarity. You takkan dapat satu respon, satu behavior, tingkah laku yang tenang, tidak mengusutkan ataupun jelas. Dia takkan bagi sesuatu benda yang jelas. Tidak ada kejelasan dalam tingkah lakunya. Dalam apa perkara juga. Sebab apa dia buat macam ni? Sebab ini adalah salah satu cara dia kawal. It's all about control to a narcissist. Kalau dia bagi semua tingkah laku dia macam orang normal, jelas. Apa yang saya suka, apa yang saya tak suka, it's all jelas. Then you tak ada apa-apa untuk nak terketar-ketar. You tak ada apa-apa untuk nak dirisaukan. Dia nak you risaukan diri you ni sebagai seorang pasangan supaya you takut-takut duduk. You hyper vigilant. Macam walking on eggshells. You kena sentiasa berhati-hati, menjaga hati dia. Macam raja, macam princess. Faham tak? So, kejelasan, clarity, takkan bagi dia that. Faham tak? Clarity takkan bagi you jadi terketar-ketar, terpiat-piat, tertakut-takut. Tak. Hanya perangai yang meragukan. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Barulah you akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memuaskan hatinya.